Kiralah kita dari bawah hingga ke atas sama saja ya. Dan kita menjadi seperti Little Napoleon. Kita tak kisah pun apa akan berlaku, kerana bukan kita yang Assalamualaikum. Rasuah datang dalam bentuk kita mempunyai takhta atau kuasa, kerana kita mahukan harta atau wang. Rasuah juga kerana makan wanita. Jadi ini 3 benda yang menjadi penyakit dalam masyarakat. Kalau kita sudah ada takhta, kita ada kuasa, maka kuasa itulah mendapat impak. Kita tidak kisah walaupun orang melaporkan perkara-perkara yang sebenarnya. Ini perkara sebenarnya. Saya rakamkan supaya kita jelas.
adalah kawasan Majlis Pembenaran yang baru, dibina dengan bajet yang baru, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna dan tidak berfungsi sebagaimana kita harapkan. Dan 99% adalah orang Melayu, orang Muslim. Maka apakah ni tengok ni salah ni. Dia berlawan arus. Tengoklah.